Hotel semua dekat-dekat je. Senang nak ulang-alik masjid. Salam tuan-puan, pakej umrah selama 12 hari 10 malam kami baru je buka. Dan ni antara pakej yang paling baru untuk tahun hadapan. Korang akan duduk selama 6 hari 5 malam di Mekah dan juga 6 hari 5 malam di Madinah. So memang cukup sangat masa korang untuk ibadah tanpa rushing. Kami bagi 3 pilihan pakej mengikut bajet anda. Yang pertama, kita ada pakej umrah kembara yang mana harganya bermula daripada RM8,470 dan untuk hotel di Mekah adalah Marsa Al Jariah yang berjarak 250 meter, manakala di Madinah adalah Dar An-Naim 150 meter saja. Untuk makan, disediakan 3 kali sehari untuk makan. Seterusnya, kita ada pakej umrah premium, harga bermula daripada RM9,970. Untuk hotel di Mekah, kita akan menginap di Hilton Convention yang bertaraf 5 bintang dan jarak daripada hotel adalah 100 meter saja. Untuk di Madinah pula adalah hotel Dar An-Naim yang berjarak 150 meter juga. Untuk makan, sarapan sahaja di Mekah dan untuk Madinah 3 kali sehari. Dan last sekali kita ada pakej umrah Premium Plus, harga bermula daripada RM10,470 sahaja. Untuk Mekah kita bagi hotel Hyatt Regency yang bertaraf 5 bintang dan jaraknya 50 meter saja daripada hotel nak ke masjid. Manakala di Madinah hotel yang sama kita bagi Dar An-Naim yang berjarak 150 meter dan untuk makan disediakan sarapan di Mekah, manakala di Madinah 3 kali sehari. Hotel semua dekat-dekat je, senang nak ulang-alik masjid. Yang paling penting, kalau siapa yang nak lock seat awal sebelum penuh, tuan-tuan semua boleh terus klik link di bio ataupun PM saya sekarang berkenaan dengan info pakej umrah tahun 2026. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita pergi umrah sama-sama. Fakir Travel, menjejak redha ilahi. Assalamualaikum. Jom pergi umrah bersama Fakir Travel dan Salam Hijrah Holiday.